Pernahkah anda rasa seperti anda sedang ketinggalan? Anda lihat rakan-rakan sebaya, mereka sudah mencapai pelbagai kejayaan. Ada yang sudah berkahwin, membina keluarga, membeli rumah pertama, ataupun memegang jawatan tinggi dalam kerjaya mereka. Dan anda mungkin masih di sini, terasa seperti tersekat, seolah-olah jam hidup anda berdetik lebih perlahan. Perasaan ini, perasaan cemas bahawa anda terlewat, adalah satu beban yang menghimpit jutaan orang. Ia adalah bisikan yang mengatakan anda tidak cukup pantas, tidak cukup bagus, tidak berada di tempat yang sepatutnya. Tetapi bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa keseluruhan idea terlewat ini adalah satu ilusi? Sebuah penipuan yang dibina oleh masyarakat kita yang terobsesi dengan apa yang saya panggil masa jam. Masa jam adalah linear. Ia mengukur hidup berdasarkan pencapaian mengikut garis masa yang telah ditetapkan. Tamat pengajian pada usia 22, berkahwin sebelum 30, menjadi pengarah sebelum 40. Dalam paradigma ini, nilai anda diukur berdasarkan kelajuan anda berlumba menuju garisan penamat yang sama untuk semua orang. Ini adalah sumber utama kebimbangan dan perbandingan yang tidak berkesudahan. Hari ini, saya ingin memperkenalkan anda kepada satu perspektif yang berbeza, yang berakar umbi dalam pemahaman alam semesta yang lebih mendalam. Ini adalah masa kuantum. Dalam masa kuantum, tidak ada istilah terlewat ataupun terlalu awal. Setiap saat, setiap pengalaman, setiap lencongan dan setiap kelewatan yang anda hadapi bukanlah satu kesilapan. Sebaliknya, ia adalah bahagian penting dalam persediaan anda. Alam semesta tidak menghukum anda dengan kelewatan. Ia sedang menyediakan anda. Setiap cabaran yang anda tempuh sedang membina kekuatan. Setiap kekecewaan sedang mengajar anda ketabahan. Dan setiap tempoh penantian sedang mengasah kebijaksanaan anda untuk apa yang bakal tiba. Anda tidak ketinggalan, anda sedang berada dalam inkubasi. Jadi bagaimana kita boleh beralih daripada tekanan masa jam kepada kepercayaan masa kuantum? Penyelesaiannya terletak pada pemahaman bahawa setiap fasa penantian ataupun ketersekaan dalam hidup anda sebenarnya adalah satu tempoh persiapan dan perlindungan yang aktif. Fikirkan tentang seekor ulat bulu. Apabila ia membina kepompongnya, dari luar ia kelihatan tidak aktif, statik, malah mati. Tiada kemajuan yang boleh dilihat, tetapi di dalamnya satu proses transformasi yang paling radikal sedang berlaku. Seluruh strukturnya sedang larut menjadi sub genetik sebelum menyusun semula dirinya menjadi seekor rama-rama yang indah. Fasa kepompong ini bukanlah satu kelewatan dalam perjalanannya. Ia adalah fasa yang paling penting. Begitu juga dengan hidup anda. Tempoh-tempoh di mana anda rasa tersekat adalah kepompong anda. Di permukaan mungkin tiada apa yang berlaku. Tetapi di dalam diri anda, pada tahap tenaga dan kesedaran, alam semesta sedang menyusun semula anda. Ia sedang menyembuhkan luka lama, menanggalkan kepercayaan yang lapuk dan membina kapasiti dalaman yang anda perlukan untuk tahap seterusnya. Kelewatan ini juga boleh menjadi satu bentuk perlindungan ilahi. Kadang-kadang alam semesta menahan sesuatu peluang atau hubungan daripada anda bukan kerana anda tidak layak, tetapi kerana anda belum bersedia. Menerima peluang besar sebelum anda mempunyai kekuatan emosi ataupun kebijaksanaan untuk mengendalikannya boleh membawa kepada sabotaj diri. Kelewatan itu adalah rahmat yang memastikan apabila anda menerima impian anda mampu untuk mengikalkannya dan berkembang bersamanya, bukan dihancurkan olehnya. Dalam fizik kuantum, pemerhati mempengaruhi realiti. Apabila anda melihat kelewatan sebagai kegagalan, anda mencipta lebih banyak kegagalan. Apabila anda melihatnya sebagai persediaan, anda mula menarik bukti untuk menyokong kepercayaan itu.
Persoalannya, mengapa begitu sukar untuk mempercayai proses ini? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separasedar anda. Neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian anda dikawal oleh program-program yang tersimpan dalam minda separasedar. Program-program ini dibentuk sejak kecil melalui apa yang anda lihat, dengar dan alami daripada keluarga, sekolah dan budaya. Anda telah diprogramkan untuk percaya pada masa jam. Anda diajar untuk mengukur nilai diri anda dengan pencapaian luaran. Kepercayaan bahawa saya ketinggalan bukanlah pemikiran yang anda pilih secara sedar. Ia adalah program automatik yang berjalan di latar belakang. Identiti anda terikat dengan naratif ini. Apabila anda berkata, saya seorang yang sentiasa terlewat dalam hidup, anda bukan sekadar menyatakan satu pemikiran. Anda sedang mengisytiharkan satu identiti. Dan alam semesta melalui undang-undang getaran dan resonans tidak mempunyai pilihan lain selain memberikan anda realiti yang sepadan dengan identiti yang anda pancarkan. Minda separasedar anda yang tugasnya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan yang biasa akan menentang sebarang percubaan untuk berubah. Ia akan menunjukkan kepada anda semua bukti bahawa anda memang ketinggalan, menguatkan lagi rasa cemas dan mengesahkan program lama itu. Untuk benar-benar bebas, anda bukan sahaja perlu mengubah pemikiran anda. Anda perlu menulis semula program asas identiti anda. Langkah praktikal pertama untuk memulakan peralihan radikal ini adalah dengan mengubah soalan yang anda tanyakan pada diri sendiri. Tenaga mengalir ke mana perhatian pergi. Apabila anda terus bertanya, mengapa saya belum sampai ke sana lagi? Perhatian dan tenaga anda tertumpu pada kekurangan, pada jurang antara di mana anda berada dan di mana anda mahu berada. Ini menghasilkan frekuensi keputusasaan dan penolakan. Mulai hari ini, setiap kali pemikiran itu muncul, hentikannya dan gantikannya dengan soalan yang jauh lebih berkuasa. Apakah yang sedang disediakan oleh pengalaman ini untuk saya? Soalan ini serta-merta mengubah perspektif anda daripada mangsa keadaan kepada pelajar kehidupan. Ia mengalihkan fokus anda daripada apa yang kurang kepada apa yang sedang anda perolehi. Mungkin penantian ini sedang mengajar anda kesabaran. Mungkin cabaran kewangan ini sedang memaksa anda untuk menjadi lebih kreatif dan bijak. Mungkin kesunyian ini sedang memberi anda ruang untuk benar-benar mengenali dan mencintai diri sendiri. Dengan bertanya soalan ini, anda mula mencari hikmah, bukan kesalahan. Prinsip ini selari dengan resonans dalam mekanik kuantum. Untuk menarik realiti yang anda inginkan, anda mesti menjadi padanan getaran untuknya. Anda tidak boleh menarik kelimpahan dari frekuensi kekurangan. Peralihan daripada mahu kepada menjadi adalah kuncinya. Berhenti mahu menjadi yakin dan mula menjadi orang yang yakin sekarang, walaupun dalam keadaan semasa anda. Bagaimana orang yang yakin akan berjalan, bercakap, membuat keputusan, lakukan itu sekarang. Dengan menjelmakan keadaan menjadi itu, anda menghantar isyarat yang jelas dan koheren kepada medan kuantum, memberitahunya bahawa anda sudah bersedia, bahawa anda adalah padanan tenaga untuk realiti baharu itu. Sekarang mari kita mendalami konsep ini ke tahap yang lebih tinggi. Bayangkan ini. Versi diri anda yang paling tinggi, yang telah mencapai semua impiannya, yang hidup dalam kegembiraan, keyakinan dan kedamaian sudah pun wujud. Dalam medan kuantum, semua potensi wujud serentak. Diri masa depan anda ini bukanlah entiti yang berasingan. Ia adalah kemuncak perjalanan yang sedang anda lalui sekarang. Dari perspektif mereka yang melihat keseluruhan permaidani hidup anda, setiap benang, setiap warna, setiap simpulan yang kelihatan hodoh pada masanya adalah sempurna. Mereka tidak melihat kelewatan, mereka melihat masa yang tepat.
Mereka tahu bahawa cabaran yang anda hadapi pada tahun itu adalah penting untuk membina daya tahan yang mereka perlukan untuk menghadapi cabaran yang lebih besar. Mereka faham bahawa perpisahan yang menyakitkan itu perlu untuk membuka hati anda kepada cinta sejati. Tekanan yang anda rasakan untuk tergesa tidak datang daripada diri masa depan anda. Ia datang daripada ego anda, bahagian diri anda yang hidup dalam ketakutan dan perbandingan. Diri masa depan anda sedang bersorak untuk anda, mempercayai sepenuhnya proses anda. Apabila anda mula berhubung dengan perspektif ini, anda meminjam kebijaksanaan dan ketenangan mereka. Ini bukan sekadar fantasi, ia mempunyai asas dalam sains. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda hidup dalam keadaan tertekan kerana merasa ketinggalan, anda menghidupkan gen yang berkaitan dengan tindak balas, lawan atau lari, mewujudkan keradangan dan penyakit dalam badan anda. Sebaliknya, apabila anda memilih untuk memupuk kepercayaan, rasa syukur dan kesabaran, emosi diri masa depan anda secara literal menghantar isyarat baharu kepada sel-sel anda, menghidupkan gen untuk pembaikan, pertumbuhan dan kecergasan. Perasaan tergesa-gesa mewujudkan ketidakharmonian tenaga atau incoherence. Kepercayaan mewujudkan keharmonian atau coherence. Jantung anda apabila berada dalam keadaan koheren menghasilkan medan elektromagnet yang kuat yang berinteraksi dengan medan kuantum. Dengan menyelaraskan diri anda dengan ketenangan diri masa depan anda menjadi magnet yang lebih kuat untuk realiti yang sepadan. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan pemahaman mendalam ini ke dalam kehidupan harian anda? Ia bermula dengan niat pada setiap pagi. Sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum dunia luar membanjiri kesedaran anda, ambil masa beberapa minit. Pejamkan mata anda. Tanya pada diri sendiri, apakah kualiti diri masa depan saya yang ingin saya jelmakan hari ini? Adakah ia keyakinan, kedamaian, kreativiti? Pilih satu. Kemudian rasakan emosi itu dalam badan anda sekarang. Bukan memikirkannya tetapi merasainya. Rasakan bagaimana kedamaian terasa di dada anda. Rasakan bagaimana keyakinan terasa pada postur anda. Lakukan ini selama 5 minit. Anda sedang menetapkan frekuensi anda untuk hari itu. Anda sedang memberitahu badan dan minda anda, inilah kita hari ini. Sepanjang hari, apabila cabaran timbul atau perasaan lama, ketinggalan muncul, gunakannya sebagai loceng penggera. Berhenti. Tarik nafas dalam-dalam. Ingat kembali keadaan menjadi yang anda tetapkan pada waktu pagi. Ini adalah latihan untuk mengkondisikan semula minda separa sedar anda. Setiap kali anda secara sedar memilih kepercayaan mengatasi ketakutan, anda sedang melemahkan laluan saraf lama dan mengukuhkan yang baru. Saya ingin mengajak anda untuk melakukan satu eksperimen. Selama 7 hari akan datang, amalkan latihan pagi ini dan gunakan soalan, apakah yang sedang disediakan oleh ini untuk saya? Setiap kali anda merasa cemas, jangan hanya lakukannya sekali, komitedlah kepadanya. Kemudian kembali ke video ini dan tulis di ruangan komen di bawah. Apakah perubahan kecil yang anda perasan? Mungkin tidur anda lebih lena. Mungkin anda mendapat idea kreatif yang tidak dijangka. Mungkin seseorang memuji ketenangan anda. Kongsikan pengalaman anda kerana kesaksian anda boleh memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini. Semasa anda mengamalkan ini, keraguan pasti akan timbul. Itu adalah perkara biasa. Ego dan program lama anda tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Anda mungkin melihat rakan anda mengumumkan pertunangannya di media sosial dan serta-merta bisikan itu kembali. Lihat, kamu benar-benar ketinggalan.
Pada saat-saat ini, anda mempunyai pilihan yang penting. Anda boleh jatuh kembali ke dalam corak lama perbandingan dan rasa kasihan pada diri sendiri. Atau anda boleh melihatnya sebagai ujian, satu peluang untuk mengukuhkan kepercayaan baru anda. Apabila keraguan muncul, akui ia tanpa menghakimi. Katakan pada diri sendiri, saya faham mengapa saya rasa begini. Ini adalah program lama saya. Kemudian, dengan sengaja pilih perspektif yang lebih tinggi. Raikan kejayaan rakan anda dengan ikhlas, kerana kejayaan mereka tidak mengurangkan kejayaan anda. Alam semesta ini berkelimpahan, ada cukup untuk semua orang. Ingatkan diri anda bahawa jalan anda adalah unik. Bunga mawar tidak mekar pada masa yang sama dengan bunga matahari, dan kedua-duanya cantik dalam masanya sendiri. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan. Sama seperti seorang petani yang menanam benih, dia tidak menggali tanah setiap hari untuk memeriksa sama ada ia tumbuh. Dia mempercayai proses itu. Dia menyiramnya, memberikannya cahaya matahari dan tahu bahawa pada masa yang tepat pucuk akan muncul. Kelewatan anda adalah perlindungan. Mungkin hubungan yang anda inginkan sekarang akan menghalang anda daripada menemui tujuan sebenar anda. Mungkin pekerjaan impian itu akan datang dengan bos yang toksik yang belum anda bersedia untuk tangani. Alam semesta mempunyai pandangan yang lebih luas. Tugas anda bukanlah untuk mempersoalkan garis masanya, tetapi untuk terus menjaga tanah jiwa anda. Mempercayai bahawa benih impian anda sedang bercambah di bawah permukaan, tepat pada masanya. Kesimpulannya, anda tidak pernah ketinggalan. Anda tidak pernah terlewat. Naratif itu adalah ilusi yang dicipta oleh budaya yang terobsesi dengan masa linear. Realiti sebenar, realiti kuantum, adalah bahawa anda sentiasa berada tepat di tempat yang anda perlukan, melalui pengalaman yang tepat untuk menjadi orang yang anda ditakdirkan untuk jadi. Setiap liku, setiap tempoh penantian, setiap cabaran adalah sebahagian daripada kurikulum ilahi anda yang direka dengan teliti untuk membina asas yang anda perlukan untuk menampung takdir anda. Hentikan perlumbaan melawan orang lain. Satu-satunya perjalanan yang penting adalah perjalanan ke dalam diri anda. Tugas anda bukanlah untuk memaksa hasil luaran, tetapi untuk memupuk keadaan dalaman anda. Beralih daripada bertanya bila kepada bertanya siapa. Siapakah yang saya perlu jadi untuk menarik dan mengekalkan kehidupan yang saya inginkan? Jelmakannya sekarang. Pancarkan frekuensi kepercayaan, kesabaran dan keyakinan, dan saksikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya di sekeliling anda. Anda adalah pencipta yang berkuasa, bekerjasama dengan alam semesta yang bijaksana. Percayalah pada masa anda. Anda sentiasa tepat pada masanya. Jika mesej ini bergema di hati anda, kongsilah video ini dengan seseorang yang anda rasa perlu mendengarnya. Mari kita bersama-sama mengubah naratif kolektif kita daripada persaingan kepada kepercayaan, daripada kebimbangan kepada keyakinan. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran ini, kerana setiap video di sini dicipta dengan niat, kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam untuk menyokong perjalanan anda dalam mengingati siapa diri anda sebenarnya.